good morning, assalamualaikum, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so pagi ni pada siap mandi, dah siap pakai baju raya lagi. Look at that. Tema tahun ni kita tema apa? Maroon. So muka gambar raya sebab seorang nanti lewat kemas rumah lagi. So sekejap lagi Farah terus bersiap untuk ambil gambar. So selamat Hari Raya, maaf saya batin. Farah minta maaf kalau Farah ada terkasar bahasa ataupun tersalah cakap ke, tergerus hati korang ke. Thank you so much yang mana selalu support YouTube Farah. Okay, lama sangat Farah tak post video. Okay, so insyaAllah hari ni Farah akan record lah vlog Raya 2026. So kita jumpa sekejap lagi. Farah nak make up sekejap. I'm done with my makeup. Cuba makeup je. Allah Akbar. Selamat Hari Raya. Meanwhile, Okay, cepat ucap bang. 1, 2, 3. Sabar tu 3 dulu. Wow. Okay, jom kita buat ucapan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin. Doa. Tapi dia buat halau. Tak ada halau. Doa habis. Bagus. Betul tak? Apa tak ada halau. Lelaki buat halau. Betul. a few moments later. Baju. Buat lagi. Oh, ni. Hati nak apa tutup door. Suasana pagi raya. Ya, waktu suasana. Okay. Start. Bola.
guys, so sekarang kita on the way ke rumah saudara mara pula. Kita nak pergi berziarahi. Kita ada orang suka-suka. Dan kita ada adik Sophie. Tak ada makeup dah guys. No makeup challenge gitu. Okay, so kita jumpa dekat rumah saudara mara. Okay, bye. Okay, hi. Assalamualaikum. Salam. Okay, ucapan sikit. Mana? Ada ucapan. Allah, ni raya. Raya. Raya winter. Ada. Ya. Nampak lah. Ya, nampak raya. Jauh-jauh ke. Oh, dah. Apa ya? Malas ke? Tak. Raya. Ha, Selamat Hari Raya. ha. Selamat Raya Batin. Okay. Tok aku siapa? Awak tok aku bina awak tak? Awak salah. Yo. Awak salah. Ya. Ha. Bukan jadi saya, Pak. Ha? Ha? Buat hal aja. Siapa dia? Misteri. Jok, siapa baik. Ya. Awak salah dengan isteri. Salah. Banyak tak terkira. Ya. Ya. Tiba. Tiba dah lah ni. Tak ada dah tu. No. No, Saya sini betul. Ah. Lagi gimana? Filipin. Tahu apa tu? Itu tak apa. Apa kali ni? Oh, apa salah juga. Nang baik. Ai mahal mana saya bertawar. Mana? Ai. Dah anak umur tu daripada hotel kan. Itu licin si dagang musuh. Dah mesti dia buat. Buat nasi tomato ni ada ubah dia aku makan. Ada ubah suar lah high-tech nasi minum. Ada. Saya apa? Ngah makan tu jadi sekak. Mana? Oh, tu tak belaka. Tak belaka nombor dah sedap. Kita atur minimum itu sedap atur suar. Ah, bentuk mana? Lah, dah bunyi kan kita sedap. Kalau sedap bukan sedap. Pakai hijau. Pakai hijau. Wah, dia sudah. Bagaimana muka tu rumah? Jom kita nak balik. Kita nak balik mana? Balik Pasimah. Semah pula. Pasimah pula. InsyaAllah. Dah tengok. Dah. Tak jam. InsyaAllah. Kalau jam, balik stimula. Kalau jam kita balik stimula. Kalau tak jam, masak jawabnya ready Pasimah pula. Okay, sekarang kita stop kejap dekat Permaisuri sebab laki kita nak tengok dia pergi lap dia punya cermin
Katanya sakit mata. Babu. Aduh. Singgah. Sambil sekejap. Mana dia ni? Mana? InsyaAllah. Agak tajam lagi ni. Nak balik Pasir Mah. Kita hari kedua. Kita hari kat Pasir Mah. Seperti Melayu Kelantan. Put your hands up. So yeah. Tengoklah kalau sempat Farah record. Kalau tak, kita sambung esok. InsyaAllah. Sebab esok InsyaAllah kita akan pergi ziarah-ziarah saudara mara belah suami pula. Yeay. Awak beli apa tu? Saya tengok. Memang tu nak roti ya. Lapar lah kau. Asyik. Apa ni? Masak orang ada kan? Kek beli ke apa? Oh ya, dia beli roti. Beli air tak? Boleh. Tu kau nak air kopi apa? Pakai kopi ni air kasih. Tu je selak. Macam dia beli. Thank you sayang. Hah? Ya? Hari yang ni dah. Dia offer tu. Yelah. Agak lah tu. Yeay. The next day. Bang, okey bang. Oh bang. Okey bang. Jalan jam. Okey. Tidak. Ada banyak roti tak? Saya roti. Roti bakar. Roti bakar. Roti bakar. Bakar. Kelantan kuat jeng ni. Driver masih senyum di sebelah. Oh yeah. Kami sekarang pisah messenger. Kali apa? Awal gas atas ya. Gitu sini. Apa? Apa ni? Belok. Apa? Muka barai dah, klik dah. Wah, raya dah. Duit raya? No, raya. Kedua tu raya pula, kedua. Hai. Pokok ni. Musim kedua raya ni. Memang. Mana kita ni? Bawa cik. Kat orang ni lewat cik. Mana kita? Kada. Kalau. Kenapa kau mau? Tak habis. Jauh lagi kau dah lah. Tengok. Duduk kereta. Kada pak tongkol. Kada pak tongkol. Awak ke mana ni? Duduk rumah lah. Kau kereta yang jalan. Saya. Duduk rumah. Tunggu orang mari. Ya. Tunggu saya mari rumah awak. Awak duduk dia di rumah. Dia rumah. Ya. Tiga. Musim-musim raya kalau musim tak raya tak apa. Oh dia tak ada hal dia. Ada lama-lama. Sebuah dia tak ada lama-lama. Jumpa ni. Apa ini ni? Video. Tahu dah halat ni. Alah. Jadi sepi. Ya Allah.
Mana? A few moments later. Good morning. Sekarang pukul apa dah? Pukul 9:26 pagi. Kita nak keluar, nak pergi car wash sekejap. Katanya nak cuci kereta. Tapi tengok buka ke tidak ya. Today is Fourth ke third? Ini yang ketiga, third Syawal. And kita orang masih berada di Pasir Mas Kelantan. Okay, so kita tengok kalau Ros buka ke tidak. Lagi Fah tunjuk. Okay, stay tune. Suasana pagi ni. Mana korang ni? Tak bangun lagi ke? Jalan smooth je. Kalau petang ni mau tak jam ni. Betul tak driver? Driver? Wow. Oh sedap lah kat sini. Panas lagi. Allah tak dare. Yang kaki dekat dengan pokok. Kata aku. Tengok balik ke mana Mak Dina? Nak ke rumah? Dena. Dina mana? Bas. Kita dua. Air tak ada. Beli air tak? Beli air kena kucik lagi. Yang masak ada. Mana? Lelaki. Ada air beras lain. Tak. Ya. Okey. Oh, betul lah. Mana ada botol? Kedai ni macam viral jugalah. Sebab kalau korang datang lambat memang habis. Biasanya jam 12 pun dah habis dah ni. Sebab baru jam 9. So masih ada stok lagi lah. Tengok ni. Sedap guys. Dia punya akok Kelantan. So siapa yang baik-baik Kelantan tu boleh tinggal sini. Try dia punya akok. Tapi korang kena cepat lah. Jangan lambat-lambat. Memang gigi jari kalau lambat. Tu hari biasa. Kalau hari ramai-ramai balik cuti ni, tak tahulah. Yeay, akak. Apa dos supik? You buat supik lalu? Full. You buat lepas ya? Oh, gitu. Senang orang beli. Ya. This is akak. Tunjuk sikit akak. Tunjuk sikit akak dia. Ni. Akak dia. Panas lagi. Panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Masak je. Aku orang. Agak panas. Sekejap kan? Masya beli akak. Sedap. Best. Nampak lebih. Air tebu. Tak minum. Refreshing. Mana? Bismillah. Dia selaya ini ya. Tak. Tak ya. Makan boleh. Kau berulah.
Okay. Meanwhile. Saya nampak sikit apa? Panjang. Kalau itu tak apa. Dah. Latte Spanish buttercream. Coklat buttercream. Coklat buttercream. Bandar. Ya. Ini aja. Nabi. Nabi tunggu bentar. Nabi. Dibasuh balik. Nabi. Nabi. Ini Nabi. Nabi. Kamu mau Nabi? Kau berbeda. Nama jatuh. Aduh. Salah bagi nombor telefon. Nak nama Nabi. Nabi. Jom continue our perjalanan to Terengganu. Kita nak balik Ganu dah malam ni. Ya. Sabar Nabi. Nabi pun tak sabar Nabi ni. Sabar Nabi. Itu. Aduh. Ha? Tak ini lagi? Tak ada. Nabi tak okok. Ya. Bunyi ke apa? Bunyi zoom. Mana? Ni. Kipas ke apa? Kipas apa? Ni ngecah lepung. Bunyi macam kipas. Mana? Ha. Dok lah. Ha ni kan? Kipas ke apanya? Ni macam enjin, macam tu, macam awak roti. Ada bunyi ke pun. Dia buat. Nabi ni. Kita singgah. Kita singgah Nasken. Kita beli coklat buttercream. Kita try. First time nak try. Okay. Sekejap. Apa? Sekejap. Kita try. Yang bunyi kapur ni. Gapo? Bunyi macam kipas. Pasal kipas. Biasa ya dah ekong. Biasa ya dah ekong. Kipas ekong. Kipas aku kan? Kipas ekong je pun. Kita try Spanish latte buttercream. Bunyi kipas ekong. Allah demo. Kok tak aja dekat atas. Tak apa ni. Tak yang. Naik tak? Dengan mari tak? Ni buttercream. Kalau tak buttercream pun aku tu juga. Rasa dia. Cuma pertama sikit je buttercream tu. Oh, tu dengar tak? Apa nama ni? Bunyi tu. Biasa je dah. Bunyi tempel. Okay, kita try chocolate buttercream pula.
What is this? What this kind of taste? Apa rasa gini ni? Ya. Oh, korang juga, sorry. Shake dulu, shake. Buat rasa macam coklat sikit. Coklat tapi shake. Okay, baru sedap. Bila mix well, baru sedap. Okay. Sekarang dah pukul 11.03. Sekarang dah pukul 11.39. Dan kita orang akan sambung perjalanan ke Setio. Tak sabar nak balik Ganu pula. So, tengoklah kalau Farah tak tidur, record ke tak. Kita jumpa next clip. Okay, bye. Jumpa nanti next clip. Kita nak keluar kejap, nak pergi cari hadiah untuk wedding cousin. Wah, tudung. Ingin pergi makan cik tepung. Let's go. Kita nak bagi makan nampak bosan. Kita pakai liptin. Pergi makan dulu tak? Dia abang tu kan? Aku warna tu. Molek lagi kokok hidung. Kenapa? Masa kokok hidung? So kita nak pergi mana guys? Makan. Pergi makan dekat ICT. Kita nak cari ICT Shah Alam. Tiba. Sabar. Kita nak pergi makan cilok tepung dekat Pok Nong. Harap Pok Nong buka lah. Kedai Pok Nong buka. Harap buka lah. Pergi makan situ. Apa nak kecil tepung ni? Ada orang ngidam nak makan kecil tepung ni. Marah lagi. Nak tengok air. Adi pergi Pok Nong. Jumpa di sana. Belum tak makan kan besar-besar. Dosa ke? Tak makan ni. Aku. Dia tu besar ya. Aku belum ayah. Ikan, udang, sotong. Wow. Cendol. Biji apa? Biji adik. Saya cendol. Suami saya ABC. Masih. Saya beli lah pelayang